Korang jangan terjebak macam aku ini satu lagi barang aku dah terjebak daripada TikTok punya TikTok shop ni. Okey, apa benda ni? Ini adalah dia punya kipas angin solar. Selalu kita tengok lampu solar, lampu LED solar, macam-macam semua berkaitan dengan lampu solar kan. Kali ni saya terjebak pula dengan kipas angin solar. So saya nak pasang dekat mana kipas angin solar saya ni? Saya nak pasang dekat saya punya tabletop saya ni. Nampak kat sini ada pokok-pokok cili saya ni kan. Sebab ini adalah meja grill. So kadang-kadang dekat sini bila nak potong-potong sayur semua panas tau. So jadinya dekat sini pula tak ada point, tak ada plug, tak ada apa semua sekali. So saya ambil satu kipas solar ni. So kipas solar ni yang ini berapa inci ni Sekejap saya tengokkan dulu Tak silap saya yang ini 14 inci tak silap saya ni. 14 ke 12 inci ni. Ni kipas solar ni. Sebiji macam kipas biasa. Ada speed 1, 2, 3 semua boleh ni. So ni dia punya charger dia. Dia boleh pakai solar pun boleh, pakai current pun boleh. Maksudnya dia 2 in 1 lah. Okay. So jadinya saya pilihkan untuk pakai solar. So jadinya charger dia ni ataupun power supply dia ni saya tak pasang lah. Maksudnya jangan risau. Kalau kau rasa alamak matahari tak ada lah, kipas tak pusing lah, pakai plug biasa pun boleh. Tapi kalau kata current matahari kuat, dia pakai solar saja. Tapi saya nak pakai 100% solar. Saya nak test dulu. Tengok kipas ni hidup ke tak hidup. So bila korang beli, dia akan dapat panel solar dia lah. Confirm lah akan dapat panel solar dia macam ni. Okay, lepas tu dia punya bracket panel solar dia untuk kita adjust nanti. So dekat sini kita try cocok sini. Dia masuk dekat power supply juga. Okay, dia masuk dekat power supply juga. Kita tengok sini kita pasang. Ini saya belum cas lagi ni sebab baru beli kan. Tak tu cocok kat sini. Okay. So kita test speed dia ni nombor 0. Pusing babe. Tapi kita pasang. Kita pasang dia dulu. Kita pasang dia punya blade dia dulu supaya korang boleh nampak dengan jelas yang kipas ni berpusing. Ini barang baik ni. Kadang-kadang dekat kebun pondok-pondok apa semua kan. So bolehlah kita pasang kita punya kipas angin kita. So tak ada elektrik pun boleh pakai kipas angin solar. So tengok ni cara dia. Kita biarkan, kita on. Jalan weh. Jalan. Ni nombor 1. Ni nombor 2. Ni nombor 3. Kuat. So dekat belakang ni dia ada adjust untuk swingkan dia. So kita gerak, dia boleh gerak swing. Baik. Tapi saya tak tahu berapa lama dia boleh tahan sebab saya baru nak testing. Nanti bila saya dah testing, barang ni padu, barang ni baik, saya beritahu dekat korang berapa lama dia boleh tahan. Tak apa, yang ini kita install dulu, kita pasang dulu. Kod-kod korang yang berminat nak kipas angin solar ni, korang boleh tengok dekat beg kuning saya. Tapi saya tengok review-review kata, alhamdulillah, boleh tahan 3-4 jam untuk sekali pakai, untuk malam lah. Tapi kalau tengah hari tu, matahari direct ada, terus je, tak berhenti selagi ada matahari. So kat itulah saya tengok feedback-feedback dekat apa orang cakap, dekat feedback-feedback dekat ruang komen apa-apa semua sekali tu. Okey, jom kita pasang dululah. Okey, kita pasangkan dahulu dia punya apa cakap motor dia dulu. So saya nak pasang kat mana? Saya nak pasang dekat sini. Kat sini saja saya nak pasang. Kenapa saya nak pasang kat sini? Sebab dekat sini, kalau dekat sini nanti panas. Nanti motor saya ni rosak. Jadinya saya pasang yang ini dululah. So kat sini dia ada bagi skru dengan wall plug. Tapi saya nak pakai skru saya sendiri lah. Okay, saya nak pakai skru saya sendiri. Sebab saya nak korek batu. Saya nak korek apa? Nak korek besi. So jadi saya perlukan skru saya sendiri. Tak apa. Jom kita pasangkan dulu skru dia dekat sini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Orang gemuk nak panjat. Okay, jom kita letak kat sini. So saya nak pasang kipas kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillah. Okay, so kita dah tebuk satu lubang. So kita nak marking lubang yang kedua. So yang ni kita letak kat sini dulu satu. Okay, so kita nak marking dulu lubang yang kedua. Kita tandakan dulu lah. Ni cara saya lah. Okay, kalau okey ikut lah. Kalau tak okey tak apa. Ni cara cowboy saya cakap. Okay, so kita tebuk lubang yang kedua pula. Kita pasangkan dia punya, skrukan dia ni. Simple saja. Sangat-sangat mudah. Macam kita pasang kipas angin biasa saja. So pasang dia punya blade dia. Letakkan dekat sini. Pasangkan skru. Skru ni terbalik. Okay, kipas-kipas angin biasa skru dia memang terbalik. Lepas tu kita pasangkan cover bahagian depan dia ni.
So kat sini. Tapi kabel bahagian depan ni dia ada dia punya getah ni. Dia ada dia punya klip dia ni. So kita pasangkanlah siap-siap dia punya klip dia ni. Supaya dia tak mudah tercabut nanti. Okay. So ini. Saya kasih saya chance sekejap. Okay. Alhamdulillah. Dah pasang dah cover bahagian depan dia. Kita matikan dululah. Ini memang saya buat komplit ni untuk korang semua sekali. Supaya korang semua pun cakap. Okay. Dah settle. Sini. So dia ada cover depan ni tau. Kau jangan cakap fikir pula. Pompong ke depan tu? Tak ada. Dia ada cover dia ni. So pasanglah cover ni siap-siap. Supaya kau nampak dia lagi kemas dan cuna macam tu. Okay. Ni saya letak sajalah. Okay. Sebab saya dah tak sabar-sabar nak test sama ada kipan hidup ke tak hidup. Okay. Tundukkan. Okay. Tak cun pula kan bila tak pasang kan. So kita pasanglah siap-siap. Okay. Supaya korang tak keliru lah macam tu. Okay. Tak apalah. Kemudian lah. Itu tak penting lah. Yang penting sekali. Dia boleh hidup ke tak. Okay. So, ini dia punya panel solar dia. So, panel solar dia ni, macam saya cakap tadi lah, macam saya tunjuk awal-awal tu, dia punya power supply dia, cocok saja dekat bahagian atas dia ni. Tak payah ada power supply. So, cocok saja. Tapi, kalau tempat korang, contohlah, tiba-tiba malam, bateri tak cukup charge, baru pakai 3 jam, 4 jam dah padam. Okay, dia ada standby bagi adapter juga. Boleh gunakan current biasa juga. Okay, so, panel solar ni, saya nak pacak dia dekat bumbung saya belah atas sini. Nampak sini? Ada bumbung. Saya letak kat sini. Balik kat sini, matahari dia kuat. So, jadinya saya simpan dekat atas sini. So, tak ada remote. Manual. On-kan saja. Mantap. So, dekat atas ni, tengok sini. Sini ada dia punya swing dia ni. Kita ajar dia punya swing dia. Dah. Buka nombor 2. Dah. Settle. Saya punya tabletop dah ada kipas angin solar. Wah, baik lah. Memang mantul lah kipas angin solar ni. So, insyaAllah rasanya bateri dia boleh tahan. Sebab saya tengok review, ramai orang komen bateri okey, 3-4 jam steady saja. So, jadinya insyaAllah kalau korang nak kipas angin solar yang macam saya pakai ni, korang pergi ambil dekat Beg Kuneng. Harga tak mahal sangat. Berbaloi. Tak payah nak wiring-wiring. Tak payah nak buka sana, buka sini. Senang. Pasang senang. Tak payah bayar bil elektrik. Okay? Pergi tengok dekat Beg Kuneng. Kipas angin solar. Assalamualaikum.